Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Okey, macam biasa hari ni kita mencari rezeki. Okey, bagi korang yang belum subscribe channel ni, tolong subscribe. Walaupun satu subscribe sangat membantu bagi channel saya. Korang wajib subscribe wajib. Dan jangan lupa like and share. Hari ni kita tak on Grab, kita on Bungkusit pula. Bungkusit ni macam Grab juga, lebih kurang tapi ada beza sikit. Beza dia, kalau Bungkusit ni kita nak kena pergi kedai yang customer minta, kita kena beratur, kita kena bayar pakai duit kita dulu. Macam Grab, kita tinggal ambil, kita tak perlu bayar, kita just hantar ke rumah customer. Hai, nak call out dia. Untuk customer Aisyah. Okey, ini saja. Okey, thank you. Yang ni kita ambil saja sebab customer dah bayar. Ini kek, jadi kita kena hati-hati sikit. Nombor apa? Nombor 5. Nombor 5 tu. Sana. Kita hantar kek. Apa sudah bayar, kita tinggal ambil je. Assalamualaikum, Kak Aisyah. Okey. Dah lah. Bagi. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Tak ada kan. Kasih ya. Ambil kat mana? Ambil kat mana tadi? Bawah ni seksi apa yang dia tu? Bawah apa yang dia? Bimpat. Selalu masuk sini ya? Memang sini setapak. Malam nak main luar. Dia kalau pandai tak boleh keluar kawasan kan? Kita ambil jadual setapak kan. Boleh main area luar, KL, Bangsa, boleh kita ambil jadual luar. Ya, tapi kalau KL pun nak hadap jam lagi. Itu saya main KL 12 jam. Jangan menyesal lagi. Berapa jam? 12? 12 jam. Wih. Dia memang laju sana. Tapi dia mengadap time awal dia tu. Pernah atas motor? Penat gila. Okay bang.
Ayam kampung belah mana? Ayam kampung yang pasir hijau. Ni potong 16 eh? 16. Yang itu potong 8, 16. Yang 16. Yang 16 tu lah. Yang ni. Yang bukan. Ni Yang- yang 16 dia ada ayam biasa kan. Ayam Dia tulis 16. ayam daging. Ayam daging kan. Okey. Ayam total sekejap aja matikan saya cek. Itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan sekadar dia menjadi air yang digerus di atas jarum keladi, tetapi jadikanlah ia sebagai suatu keadaan di mana ketika Nabi mencurahkan mutiara, kita mengambil Itu saja. dan memakaikan ia pada diri kita buat perhiasan mencari kesukaan Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا Halo Kak. من الجن والإنس Total 58 30 sen. يسرقون بها Okey. ولهم Itu tak. Okey. بها ولهم Sama. آذان لا يسمعون بها Okey Kak. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang punya hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, yang punya telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak. Bag ni free ke? Dan mereka lebih Oh, ya. sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang saya mendengar sekalian, yakini Allah itu kelak kelalaian kita. Dan Allah kata Okey, Allah terima kasih, Kak. akan neraka Jahannam sebagai Tahu ni. Saya tak kali dia beli. Oh. Tak beli ni lah. Oh, beli dekat kedai tu. Haa. Okey. Boleh bagi beg eh? Dia bagi bag free. Okey. Okey. Nombor Kasih. 5 kan? Betul. Baca. Cuba sen. Tak apa. Terima kasih. Okey, sama. Boleh lah kali order senang. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dia nak order dengan cek ke pakai app? Pakai app sebab nanti kalau apa orang bungkus dia tahu dia akan Oh, ni dia gitu. tak boleh. Terima kasih. Okey, sama.
65. Okey. 65 80 sen. Dia bagi 66. Alhamdulillah. Solat dulu. Solat dulu. Kita off application dulu. Okey. Sekarang kita nak pergi beli barang. Beli pampers dengan susu baby. Lepas tu nanti kita hantar dekat camp wajiban Mustafa. Sebelum kita nak beli barang, kita nak kena confirm dengan customer dulu, betul ke barang yang nak dibeli tu. Okey, betul. Kita tinggal beli. Okey, susu kita letak dalam beg ni sebab boleh masuk. Tapi pampers ni tak boleh masuk, jadi kita letak depan ni sahaja. Sekarang kita nak hantar barang ni dekat customer. Susu 3 pack ni harga 53.80 sen. Lepas tu dengan pampers ni harga 25.99 sen. Aku salah. Ambil. Habis aku. Habis. Assalamualaikum. Tak sikit lah. Okey, bagi kak. Okey, terima kasih kak. Syukurlah. Total 87.40 sen. Tapi akak tu bagi 88. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.